warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Tuan Perdana Dr. Maimunah binti Muhammad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Yang Berusaha Tuan Ismadi bin Zakirin, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad bin Hamid, Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek, Yang Berbahagia Datuk Zulkarnain bin Hassan, Pengarah Eksekutif Perancangan, Yang Berusaha Puan Nur Azlina binti Muhammad Saad, Pengarah Eksekutif Pengurusan, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Kesatuan Pekerja dan seluruh warga kerja Dewan Badai Kuala Lumpur ke Perhimpunan DBKL bulan Jun 2025. Kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam Perhimpunan DBKL bagi bulan Jun tahun 2025. Hari ini 14 Jun 2025, Rabu bersamaan 14 Zulhijjah 1446 Hijrah, bertempat di Auditorium Bandaraya. Wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Aziz ya Ghafar. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Dengan majlis perhimpunan DBKL bulan Jun 2025 yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Tuan Perdana Dr. Maimunah binti Muhammad Sharif, Datuk kami ilham, taufik dan halangan hamba-Mu yang sentiasa bekerja dengan ikhlas, bersemangat dan berbakti kepada masyarakat serta negara kami Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Satukanlah hati-hati kami dalam ukhuwah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bacaan doa seperti tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya kita saksikan tazkirah bertajuk Bersyukur yang disediakan oleh Jabatan Pentadbiran. Dipersilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Penjawat awam, jika dihitung berapa banyak kemudahan yang disediakan, sudah tentu ia akan mendorong seseorang itu untuk sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Syukur ialah menzahirkan atau mengucapkan penghargaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sesama manusia di atas nikmat yang diberikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidak menjadi hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang kedua, bersyukur dengan anggota badan, yaitu membalas nikmat yang diperolehi dengan melaksanakan ketaatan kepada. Artinya amat sedikit dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutuhan dan kecemerlangan DBKL sebagai organisasi pentadbiran bandar yang unggul turut didukung oleh peranan Jabatan Pengurusan Sumber Manusia JPSM yang menjadi nadi dan pemacu utama kepada pembangunan modal insan berkualiti. JPSM telah melalui pelbagai fasa transformasi, namun tetap teguh memainkan peranan utamanya dalam memastikan DBKL mencapai tahap tadbir urus yang baik atau good governance. Berteraskan visi untuk menjadi tonggak dalam pengurusan serta pembangunan sumber manusia yang ulung, JPSM teguh beriltizam melahirkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan demi memastikan DBKL terus kekal sebagai organisasi yang dinamik dan mampan. Dalam era globalisasi dan teknologi masa kini, JPSM turut memainkan peranan penting dalam memperkukuh budaya kerja berprestasi tinggi, menyemai nilai integriti serta memelihara kesejahteraan warga kerja secara menyeluruh. Antara tanggungjawab utama jabatan ini merangkumi perancangan strategik tenaga kerja, pelantikan dan penempatan kaki tangan, penilaian dan pembangunan kompetensi dan prestasi, pengurusan kebajikan dan kesejahteraan pegawai serta urusan perkhidmatan dan hal ehwal persaraan.
Kesemua fungsi ini digerakkan dengan penuh komitmen untuk memastikan DBKL memiliki barisan warga kerja yang berdaya saing, relevan dan bersiap siaga sejajar dengan matlamat dan keperluan strategik organisasi. Sebagai jabatan yang menerajui pengurusan dan pembangunan sumber manusia untuk seramai 9,158 warga kerja di DBKL, JPSM digerakkan oleh 184 pegawai dan kaki tangan. Selaras dengan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri dalam usaha reform perkhidmatan awam ke arah lebih cekap, telus dan berprestasi tinggi, JPSM komited untuk melahirkan warga kerja DBKL yang bukan sahaja kompeten dan berintegriti, malah bersedia untuk melaksanakan pembaharuan bagi mendepani cabaran perbandaran masa depan. Warga kerja DBKL merupakan aset terpenting dan menjadi nadi kepada pembangunan sebuah bandaraya yang maju, mampan dan sejahtera, seiring dengan hasrat kerajaan memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kesejahteraan rakyat. Turut berperanan bagi merealisasikan program di bawah flagship transformasi budaya kerja, JPSM bersedia untuk memberi sokongan berterusan melalui latihan, pembangunan kemahiran serta penyediaan persekitaran kerja yang inklusif. JPSM sentiasa memastikan kesejahteraan dan perkembangan kaki tangan sentiasa terjaga. Ini membolehkan setiap individu berkembang maju, seterusnya menyumbang kepada kejayaan kolektif DBKL. Keprihatinan JPSM terhadap kebajikan kaki tangan terbukti melalui usaha berterusan dalam menyediakan pelbagai bentuk kemudahan dan bantuan sokongan bagi memastikan kesejahteraan warga kerja DBKL terjamin. Antaranya, JPSM menyediakan pelbagai bentuk kemudahan seperti beasiswa, pinjaman pelajaran, pinjaman komputer dan kenderaan. Selain itu, berbagai bentuk sumbangan antaranya sumbangan perkahwinan dan kelahiran anak, sumbangan pendidikan anak cemerlang, sumbangan kematian kaki tangan dan ahli keluarga, sumbangan bencana alam, kemasukan ke ward hospital akibat sakit atau kemalangan, sumbangan hari perayaan dan lain-lain turut diperuntukkan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan warga kerja di DBKL sentiasa terjaga. DBKL turut bekerjasama dengan Pusat Pungutan Zakat dan Mawid bagi bantuan bakul makanan yang mengandungi keperluan makanan asas dan disalurkan kepada kaki tangan yang memerlukan supaya dapat meringankan beban penerima dalam perbelanjaan keperluan harian. JPSM turut memperkukuh budaya inovasi melalui platform Kumpulan Inovatif dan Kreatif atau KIK sebagai ruang mencetus dan melaksana idea-idea baharu yang berkualiti. Selain itu, DBKL juga aktif menyertai pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan sebagai pengiktirafan terhadap komitmen dan kecemerlangan berterusan. Dengan inisiatif yang menyeluruh ini, DBKL terus melangkah ke hadapan, memastikan perkhidmatan yang berkualiti, sistematik dan berinovasi demi kesejahteraan warga kota. Setiap usaha ini mencerminkan iltizam DBKL untuk menjadi sebuah organisasi perbandaran yang progresif, telus dan responsif terhadap kehendak warga kota. Bersama kita jayakan agenda reformasi perkhidmatan awam ke arah yang lebih cemerlang demi membentuk Kuala Lumpur sebagai bandaraya pintar, berdaya huni dan inklusif untuk semua. Wawasan kami rancang, kami laksana, modal lisan jadi utama, produktif, responsif, berdaya saing, kualiti kerja terus berkembang. Sang gemilang DBKL cemerlang, kompeten hebat, semangat terbilang, dengan visi dan misi gemilang, JPS teguh terus penyinar terang, prestasi unggul, inovasi budaya, kompeten hebat, semangat terbilang, dengan visi dan misi gemilang, JPS teguh terus penyinar terang, prestasi unggul, inovasi budaya, warga kerja habari bersama, dengan visi dan misi gemilang, JPS teguh terus penyinar terang. Itu dia tayangan multimedia yang disediakan oleh Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Kini majlis dengan hormat dan penuh takzimnya menjemput yang berbahagia Datuk Seri Tuan Planet Dr. Maimunah binti Muhammad Syarif, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Pegawai-pegawai kanan,
wakil-wakil Kesatuan Sekerja, khususnya pada warga kerja Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat taufik dan hidayahnya dapat saya menyampaikan amanat saya bagi bulan Jun tahun 2025 ini. Saya mendoakan semua warga kerja di BKL dalam keadaan sehat dan sebaik-baiknya. Dan saya amat terharu apabila saya masuk ke dalam dewan ini, saya nampak penuh dengan semua warga kota kita dan juga warga di BKL. Di sini adalah amat penting. Ini menunjukkan teamwork. Tidak semua boleh datang, tetapi pada yang telah pun terpilih untuk datang, you all kena datang. Dan juga ini juga termasuk juga dalam, saya nak bangkitkan juga dalam apabila kita panggil untuk contohnya untuk kursus-kursus dan sebagainya. Apabila kita panggil untuk kursus, pastikan hadir pada kursus yang telah pun kita aturkan. Dan saya minta juga kepada ketua-ketua jabatan ni, apabila telah membenarkan anak-anak buah ni berkursus, janganlah panggil balik unless very very necessary, barulah dipanggil balik. Ini adalah untuk memastikan kesinambungan, kesinambungan dari segi knowledge, dari segi tata cara, dari segi pengalaman. Sebab ini capacity building adalah satu fokus yang saya ingin tekankan sebagai Datuk Bandar di BKL ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua warga kerja di BKL yang telah pun meraihkan Aidiladha, dan juga kepada semua yang telah pun bekerjasama dengan kita dalam persempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46. Yang amat berhormat Perdana Menteri PDO pun dah tahu dan mendengar ucapan dia. Dia telah membaca dia punya, melihat kepada dia punya Instagram, membaca dia punya Facebook dan juga yang sebagainya dalam sosial media. Beliau telah pun mengatakan dan telah pun memberikan, menzahirkan rasa bangga, terima kasih kepada semua kita yang telah kejayaan penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46. Tahniah saya ucapkan semua pada warga di BKL yang telah bersama-sama, saya tahu bekerja 24/7 untuk kita menjayakan. Dan saya telah pun diberikan KPI. We want to see Kuala Lumpur tip-top, Datuk Bandar. So, Alhamdulillah, saya nampak yang amat berhormat pun happy, dan saya mendapat banyak feedback daripada member state dan juga daripada ambassador yang turut serta. Dia kata Kuala Lumpur is very good dan juga bersih. Ada satu, saya ingat TikTok daripada Japanese tourist. Dia kata I don't see rubbish bin along this. Dia tengok dia jalan ke Parlimen lah. Dia kata it's very clean, no rubbish bin at all. Tapi inilah standard yang kita nak. Sebab di Jepun kita, kalau I think ramai saudara-saudara rakan-rakan telah pergi ke Jepun, tidak ada, susah kita nak cari tong sampah di Jepun. Kalau kita nak merokok pun, tempat dia tak ada tempat yang merokok. Dia tak boleh merokok sepanjang jalan. Dia pergi tempat tu, you merokok, dia letak dia punya putar rokok, baru you berjalan. Inilah yang kita nak ni. Kalau lagi tak merokok, lagi elok lah. Kalau Lumpur bebas asap rokok kan, lagi elok lah. Tetapi di sini saya dapat nampak ada peningkatan, dan teruskan kerja-kerja sebegini, sebab ini adalah merupakan image Kuala Lumpur, image di BKL di mata arti kacamata antarabangsa. Sebab kita adalah capital city, we should lead in everything. So Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada semua yang telah pun bekerjasama erat dalam menjayakan sidang ASEAN ke-46 baru-baru ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Cik Ismadi kerana telah pun diberikan anugerah ataupun darjah kebesaran Johan Bangku Negara. Dia Johan dalam membangku negara ni, bukan main-main. Johan dalam membangku negara. So
dia pun kena sampai ke tahap Johan memangku negara. Dia bila ada dia punya darjah tu, dia ada juga dia punya responsibility, dan ada juga dia punya macam mana Cik Ismadi kita nak membawa darjah ni ke hadapan, ke darjah mangku negara. I think ini adalah yang telah pun ini bagi pihak kategori pihak kuasa tempatan. Kalau kita lihat dari segi ucapan yang Seri Paduka Baginda Tuan Agong menyatakan bahawa I think 100 lebih saja yang telah mendapat pingat. Ini adalah orang-orang yang terpilih, yang telah pun mengikut syarat peraturan yang ditetapkan. Dia kata ini adalah walaupun dah diberikan kepada beliau mengambil masa untuk menyemak lagi. So Cik Ismadi kita ni betul-betul lah Johan mangku negara sekali. Saya harap di masa-masa akan datang ramai lagi yang daripada DBKL akan mendapat dia bukan hanya mendapat darjah tersebut. Kita kena portray yang darjah itu ini dianugerahkan, bukan kita minta, dianugerahkan. So di sini juga dalam hal itu saya ingat Seri Paduka Baginda Tuan Agong juga telah menyatakan bahawa kita pejabat awam mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan negara serta rakyat. Setiap keputusan dibuat adalah mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan, bukan mengikut telunjuk ahli politik. Ini bukan kata saya, kata tuan-tuan pun dengar, telah pun melihat sendiri ucapan Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Inilah yang saya selalu nyatakan, apa-apa pun arahan, walaupun saya sendiri yang mengarahkan, mestilah mengikut tata kelola. Kalau dirasakan ini tak betul ni, tulis note to self. Diarahkan oleh Datuk Banda bertarikh ni masa pukul 11.29 saya telah diarahkan 1, 2, 3, 4. Sama juga kalau kita mendapat arahan. Ini adalah apabila audit datang, bila SPRM datang, kita ada dokumen. Kita ada dokumen untuk kita menyatakan bahawa inilah arahan saya yang menjalankan amanah. Ini amanah yang diarahkan saya, tapi ada note to self. Ini adalah amat penting. Documentation adalah amat penting dalam aspek ini. So di sini bukan mengikut tunjuk ahli politik. Ini adalah arahan oleh yang di-Tuan Agong kita, bukan daripada saya tetapi daripada ketua negara kita. So Baginda juga menegaskan setiap perbelanjaan, Baginda yang Tuan Agong menegaskan setiap perbelanjaan adalah dikawal dengan teliti, tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh mana-mana menteri atau ahli parlimen untuk tujuan memancing undi, kerana tindakan demikian boleh mengibatkan peningkatan beban hutang kerajaan. Ini juga, tapi mungkin kita tak adalah memancing undi. Tapi di sini banyak kali saya menyatakan bahawa dalam kita membuat perbelanjaan, dalam kita membuat anggaran perbelanjaan, dalam kata cara kita membuat kerja-kerja di tapak, mestilah value for money. Saya ingat saya akan ulang setiap kali saya bercakap, sebab ini adalah penting. Still berlaku ketirisan. Berlaku ketirisan, kita tak mendapat value for money. Contohnya banyak pelbagai contoh-contoh boleh kita semak. Ada macam-macam yang kita boleh dapati di mana kadang-kadang pemantauan itu tidak begitu teliti. Ini adalah amat penting, sebab kalau kita contohnya kita dah tampal jalan, kita tengoklah kualiti dia. Contoh, semalam saya dengan Reda pun, saya ada berjumpa dengan Chinese Chamber of Commerce, Indian Chamber of Commerce and Malay Chamber of Commerce. Ada 20 orang ingat pegawai kita ada hadir dengan saya semalam. Salah satu yang dimasukkan adalah jalan berlubang, jalan tak elok. Walaupun kita adalah, dia kata dah tampal, dah elok dah, tapi masih lagi ada. So di sini dari segi walaupun dah ditampal, lepas tu berlubang balik, ini adalah kualiti. Kualiti kontraktor kita perlulah dipelihara dan sentiasa diawasi. Ini kalau kita perlu membuat khusus untuk kontraktor kita ni, mungkin Cik Saiful boleh uruskan bersama dengan IDB khusus apakah yang kita our expectation to our contractor, our expectation to our consultant dan sebagainya. So di sini juga Baginda akan juga bertitah mengadakan kembara diraja. Saya dipaham telah ada satu mesyuarat dan telah pun diadakan, dan saya dimaklumkan juga Baginda akan pertama prioriti dia untuk melihat
kawasan Kuala Lumpur dahulu. Ini dia kata dalam, saya baca nota mesyuarat yang telah pun disediakan, dia akan naik kereta besar dia akan naik motosikal kapcai dia. Saya tak tahu lah dalam nota tu tulis kapcai lah, motosikal kapcai dia, dan juga beliau akan berjalan. So oleh itu, kalau kita sentiasa bersiap siaga, kita sentiasa menjalankan tugas kita dengan teliti, tidak ada apa yang kita nak usahakan. Kalau Yang Tuan Agong datang anytime, boleh, kita bersedia. Tapi kalau kita tak menjalankan tugas kita, sebab tadi dalam slide Cik Saiful tadi saya tengok ada 9,000 lebih kaki tangan kita, dipandu oleh 184 ketua-ketua. So di sini kalau kita ada 9,000 dan kita ada systematic way of doing things, so kita tak usah anytime nak datang, nak lorong mana nak pergi, lorong belakang ke, lorong di hadapan ke, di tapak, di kawasan perumahan ke, di taman-taman ke, contohnya di dewan-dewan komuniti ke, perumahan-perumahan awam pun kita bersedia. Sebab kita menjalankan tugas kita mengikut apa peranan yang telah pun, term of reference ataupun job description yang telah pun diberikan kepada kita. Kita tak boleh gusar sebab sistem kita berjalan. Walaupun kita di menara, kita saya di bawah itu berjalan. Pengurus kawasan menjalankan tugas mereka dengan baik. So tidak ada apa kegusaran. Tapi kalau kita tak bersedia, isu mana pula ni, tuanku nak pergi ni, ni tak tidur malam lah, dia dengar dia nak pergi mana, ni nak pergi mana, dia tak boleh tidur malam lah. That's where the pressure come in. Kalau kita tak menjalankan tugas yang baik, that's where you all, kadang-kadang kita kena kontrol sendiri. Itulah kadang-kadang kita ada macam-macam penyakit lah. Sebab penyakit ni kita cadangkan 7.30 pagi, 7.30 pagi, mana yang boleh lah, datang ke lobi di BKL ataupun datang ke dataran di BKL setiap hari Rabu. Kalau lepas hari Rabu kita dah naik bendera kan, setiap bulan kita buat light exercise kat situ. Boleh? Lembab je boleh Ni macam tak mau, tapi kalau hari Rabu setiap masa saya dekat UN Habitat dulu, saya buat Tuesday and Thursday every week Zumba with the ED. Zumba with the ED masa saya dekat UN. Tuesday and pukul 7 sampai pukul 8. Tapi kita ada lah recreational center tu, kita banyak lah tempat bilik nak mandi. Sebab memang UN dia sediakan lah, kan human right dia tinggi. Tapi kat sini kita tak payahlah mungkin buat Zumba teruk-teruk, at least stretching, kita buat angkat tangan. Kadang-kadang saya tak tahu, you all lupa rekod angkat tangan macam mana. Nak bongkok pun lupa rekod kan. Nak buat macam tu pun, nak buat macam ni ke, nak buat tu, kita dah tak fleksibel dah tangan. Sebab dah tak ada exercise. So mungkin saya cadangkan kalau kita boleh hari Rabu, kalau kita nak pergi naikkan bendera, lepas tu kita pergilah, sama ada kita buat ke lobi. Kalau panas kan kita buat ke lobi, kalau tidak kita turun 7.30 sampai 8.30, 1 jam. Lepas tu kita pergi ke naikkan bendera. Naik bendera sampai 8.30 je. Pergi naikkan bendera, lepas tu kita balik 1.30, kita start kerja. Kita start dulu sebulan sekali. Boleh? So kita start next week Saya melihat kepada ini adalah amat penting. 1 hour tu for ourselves, and 1 hour juga kita nak tanya ni yang diri sebelah kita ni, kita kenal ke tak kenal ni, belah kiri belah kanan kita. Kadang-kadang dia duduk ni, kenal tak belah kiri belah kanan, depan belakang. Kenal muka tu kenal lah, tapi you mengenal dia tak antara satu sama lain. Bukanlah kita nak intrude into your personal life, tapi at least kenal. You duduk kat mana tahu nanti satu hari ada kecemasan, duduk kat mana, dekat taman mana, kita pun tak tahu. So di sini I think mungkin kita prinsip pejabat awam mesti bebas daripada pengaruh parti politik, akan menjadi tunjang kepada tata kelola yang baik dan memastikan keputusan dasar dilaksanakan tanpa dipengaruhi politik demi kepentingan umum. Ini telah pun diupload dalam social media yang berbahagia Tan Sri KSN. Dan juga mereka menekankan juga menterjemahkan semua dasar yang diputuskan dalam implementasi ataupun penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Dan at the same time juga telah pun menyatakan bahawa melaksanakan tanggungjawab harian selari dengan dasar aspirasi dan hala tuju kerajaan.
we work under the government of the day. Ya, di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Jabatan Perancang Bandar dan juga rakan-rakan yang lain kerana kita telah pun mewartakan plan tempatan Kuala Lumpur 2040. Tahniah saya ucapkan. Saya tahu bukan senang nak menyediakan plan tempatan. Saya dah ada pengalaman masa saya dekat Pulau Pinang dahulu, bukan senang. Dan ini telah pun diwartakan pada 28 Mei dan telah akan berkuat kuasa hari ini 11 Jun. Ya, sesiapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan, inilah buku rujukan kita. Tak ada lagi dah buku lain, ya. Tak ada lagi dah dokumen-dokumen lain. Kalau mana-mana pegawai mungkin yang kurang faham tentang pelaksanaan ataupun tak faham macam mana nak melaksanakan plan tempatan ini, mintalah satu kursus ataupun satu dialog ataupun diadakan melalui Datuk Zul dan juga Puan Hanim. Kadang-kadang buku tu tebal, kita tak faham, kita ni walaupun tak terlibat secara direct dengan pelaksanaan plan tempatan Kuala Lumpur, tapi inilah plan pembangunan di PKL. Semua orang kena tahu, semua orang kena faham. Walaupun mungkin tak faham secara detail dalam pelaksanaan, tapi at least you know. Kalaulah tiba-tiba daripada contohnya daripada pelaksana contoh ataupun daripada landscape ataupun daripada projek, you local plan tu macam mana, berapa jilid, apa isi dia, at least kita tahu the main, kita tahu the main document. Jangan kita local plan ini perancang, mula lah tu silo tu, kita tak mahu. Perancang mungkin boleh bagi is a start limit penggunaan plan tempatan Kuala Lumpur, macam mana nak guna, macam mana nak baca, sekurang-kurangnya kita tahu. So ini adalah amat penting. Ini merupakan hala tuju yang jelas, komprehensif dan inklusif untuk tempoh 15 tahun yang akan datang. Jangan tak tahu, saya dengar PTKL 2040 dah warta. Oh ya ke? Saya pun tak tahu, saya tak terlibat. Saya ni kerja, saya punya kerja dekat luar, saya tak terlibat langsung, saya tak tahu lah. Nantilah kalau boleh dia kata nanti saya tanya, kalau tak saya tak tahu, you pergi tanyalah perancang. You pergi tanya pula. So kalau dia kata nanti saya tanya, minta puan punya kontak, nanti saya beritahu. Dia kata you pergi tanyalah perancang, saya tak tahu, saya tak terlibat. Ataupun yang telok ni, mereka pun tak beritahu saya pun tak tahulah. Ini yang telok ni. Tu saya dengar orang benda ni akan ni. So I think this one is very important untuk kita ni. Yang kedua sekali, saya juga ingin sekali lagi saya nak membawa to remind me and to remind all of us tentang pengurusan perolehan. Saya ingat audit telah pun membuat kajian dia, telah membuat audit, telah pun mengambil lebih kurang 20, saya ingat 20 dah tambah lagi pula saya tengok kerja-kerja kita, dan telah audit. Dan saya minta yang dah lepas-lepas tu mungkin ada story dia, mungkin ada dia punya penceritaan dia kita alami environment dia, tapi pada hari ini dia akan datang. Saya minta kepada semua pegawai yang terlibat dalam daripada menyediakan dokumen tender, menyediakan anggaran, ikutlah tata kelola dan ikutlah juga kita punya peraturan dan prinsip ketelusan, accountability serta nilai wang ataupun value for money. Saya banyak kali kata kalau kita boleh save, ataupun bukanlah kita nak kata kalau kita nak ambil yang paling murah, maksud saya kalau boleh save the money, saya adalah duit nak bagi you all insentif hujung tahun ke, nak bagi mungkin lebih sikit lah ke, kita tak tahu. Ini kalau dah kita asyik kiri macam mana saya pun tak ada duit nak memberikan hujung tahun, macam mana nak memberikan pada you all. Banyak kali saya bangkitkan ini dalam MLT meeting. So di sini juga saya ingat tegaskan ketua jabatan perlulah bertanggungjawab. Ketua jabatan perlulah bertanggungjawab, supaya saya dah nyatakan dalam mesyuarat ketua jabatan baru-baru ini, sesiapa yang ada di bawah mereka
kontrak ataupun agreement mesti ada dashboard. Kalau sekurang-kurangnya letaklah button paper ke dekat dinding tu, saya ini agreement 1, 2, 3, 4, kontraktor dia, tempoh dia bila habis. Jangan sekali continue kerja-kerja kontraktor yang telah tamat kontrak. Tengok ada kontraktor tu dah habis dah tempohnya, kita bagi lagi dia sampai sebab kontrak baru belum siap. Sepatutnya di dalam bilik ketua jabatan ataupun pegawai SO masing-masing ada bila kontrak ini akan tamat. 6 bulan sebelum kontrak tamat, you all dah kena buat dah kontrak yang baru. Kalau ada yang terlibat sebegitu, saya akan ambil tindakan di bawah Puan Azina AP 59. AP 59. Bila dah buat AP 59, kalau didapati tuan-tuan dan perempuan lalai, saya akan potong gaji tuan-tuan dan perempuan untuk bayar pada kontraktor tersebut, untuk bayar balik duit di BKL. Kita kena bertanggungjawab. Saya tak pasti sampai 17 AOT. Ini bila ada EOT 17 ni bermaksud kita tidak menjalankan tugas kita dengan yang sepatutnya. Patutnya 6 bulan sebelum kontrak tepat kita dah berjalan semua untuk membuat tanda-tanda baru ataupun sebuah harga baru. EOT sampai 15 ni apa hal? Saya telah pun menyatakan maksimum 3 kali EOT saja, unless very necessary. Itu pun akan dibawa kepada mesyuarat lembaga perolehan. Only 3 EOT. Das. Kalau kita bercakap dari segi kepercayaan, trust, kalau we don't have the trust, kalau kita tak melaksanakan dengan baik, inilah masalahnya. Orang tak percaya kat kita. Kalau kita buat macam mana baik pun susah kita nak gain back the trust of our stakeholders. Sebab kita tak buat. Kalau kita buat, kalaupun terlewat, kita kena maklumkan kenapa dia terlewat. Ini komunikasi. Okay. So ini adalah amat penting untuk kita lihat. Yang terusnya, saya telah pun membawa tadi saya telah pun menyatakan bahawa tentang tentang kursus tadi dan ikut taklimat anjuran BKL, please ya, ketua-ketua jabatan. Global City Center dia bukan hanya buat kursus untuk orang dalaman di Singapura, tapi dia ambil keluaran pun, dia ASEAN, dia international, dia berkursus di sana. Kita ada Kuala Lumpur Regional Training Center. Tapi kalau kita sendiri tak guna, kita nak pergi keluar pula, pergi ke Melaka lah, pergi ke Port Dickson lah, pergi ke Kuantan lah, pergi ke Hotel Putrajaya lah. Then what's the purpose of our IDB? What's the purpose of our bilik-bilik yang kita banyak ada ni? So kita perlu memurnikan, kita perlu menggunakan peralatan. PBT lain tak ada pun. Saya 15 bulan 8 tahun ini, setahun saya jadi Datuk Bandar. Saya pun look back, dekat-dekat setahun ni saya dah buat apa dekat BKL ni. I keep on telling myself, I keep on asking myself, what did I achieve as Datuk Bandar in BKL? Apa perubahan yang dah saya buat? I'm very frank, I keep on asking myself, what is it? What should I do more? Atau cara dia pakai QR code Resilient dan Innovation Forum 2025. Tepuk macam tak berdaya dia. Tepuklah kuat sikit. Bersemangatlah Datuk Bandar nak baca ni. Saya ni berdiri kat 1 jam ni. Cities and Local Government for a Climate Resilient Future semasa saya di Jakarta. Dan kita juga telah diiktiraf oleh Carbon Disclosure Project kita sebagai salah satu daripada 100 bandar di seluruh dunia yang berani menunjukkan kepimpinan dalam tindakan alam sekitar. Kalau dia bagi 1 million, dia kecuali berapa teks yang pada 1 million tu dikecualikan. Inilah menjadi satu insentif kepada mereka di luar sana dari private sector nak bersama dengan kita. Juga mengucapkan tahniah kepada Puan Nur Azlina binti Muhammad, simbol kemajuan. Ini yang sepatutnya ni batu. Kita kadang-kadang kita perlukan nasihat. So saya ucapkan tahniah Puan. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada, tak tahulah, Tuan Haji Badrul ke tak? Yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur.
Sesi penyampaian diteruskan program One Community, One Recycle dari kumpulan Dream XX Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Malaysia dalam pertandingan Inovasi Mala 3.0 piala yang berhormat Menteri KPKT 24-25. Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap ya. Saya terlupa sebab saya tak mahu Datuk Zul pergi. Tapi saya lupa. Kita, Datuk Zul ni I think mungkin merupakan perhimpunan bulanan yang terakhir dengan kita. Tapi saya terlupa ataupun saya buat lupa, tak tahu lah. Saya memang agak berat hati untuk melepaskan beliau. Saya telah menanggungkan actually 2 kali dia tak bertemu saya, tetapi I think saya dah saya telah promise dia lah bahawa okey Datuk, you boleh pension lepas local plan diwartakan. Lepas tu saya minta lagi, boleh tak tolong lepas PM lancar. Tapi saya break my promise lah. Lepas je local plan diwartakan, Datuk Zul boleh pergi the next day. Tapi itu pun saya dah break my promise. So dengan berat hati saya ingin melepaskan, memberikan rehat bersara kepada Datuk Zul, dan saya dengan sukacitanya memberikan ucapan ribuan terima kasih Datuk kerana telah pun berkhidmat dengan DBKL, dan semasa saya menjadi Datuk Bandar sejak 1598, Datuk banyak membantu saya untuk memahami perancangan. Dia ni tapi dia bercuti lagi. Dia kata kalau anytime saya panggil dia boleh datang ke pejabat. Mesyuarat OSC pun boleh hadir lagi, dia kata. So itu saya ucapkan ribuan terima kasih Datuk. Dan sampai itu juga kalau ada lah apa-apa silap salah kami di sini, saya mewakili semua 9,000 kaki tangan ingin memohon ampun maaf Datuk kalau ada salah silap kami dari segi perbuatan, dari segi body language ataupun kalau Datuk ni pasang muka macam tu, kami mohon maaf. Dan semoga saya doakan Datuk bersara, tapi jangan bersara terus Datuk, nanti kepala bingung. Kalau apa-apa nanti mungkin kita boleh jugalah minta Datuk untuk datang ke DBKL kalau kita perlukan khidmat beliau dan juga nasihat beliau. Tapi saya janji saya seboleh-bolehnya saya tak kacau lah. Kalau terperlu apa-apa